Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama dipilih oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam live baca ikut guru siri yang ke-6. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi lagi dirahmati Allah, jom sama-sama tekan button share, kita sebarkan Al-Quran insya-Allah. Nah, lebih ramai lagi yang akan mengikuti, yang akan hadir dalam sesi live kita pada pagi ini insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang beri salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pagi, sabahal khair ibu-ibu ayah semua. Selamat berhujung minggu. Selamat berhujung minggu. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu ayah semua, yang mana yang dah tekan button share, yang mana yang dah share di Facebook, okey, terima kasih. Yang mana yang belum, jom sama-sama kita tengok macam mana saya share ibu-ibu ayah. Okey. Jadi first tekan dulu button belah kiri bawah ni, anak panah ni. Okey, tekan. Sebelum nak tekan share now, tukarkan ini kepada public dahulu. Kalau belum tukar pada public, tekan tukarkan kepada public. Okey, who can see your post? Kita nak bagi siapa tengok? Public lah. Friend ke? Boleh. Kita letak public ibu-ibu ayah. Letak public, lepas tu tekan share now. InsyaAllah. Ni nampak ni? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang mana beri salam, baik semua insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, ibu-ibu ayah yang mana yang dah share, terima kasih. Saya ucapkan yang mana belum lagi share, minta jasa baik semua untuk tekan button share. Kita nak bagi 900 mata mandang pagi ni. Boleh tak ibu-ibu ayah? Kita nak bagi 900 mata mandang pagi ni. Okey? InsyaAllah. Ibu-ibu ayah, sama-sama kita doakan juga dekat siapa yang anak-anak yang sedang menduduki peperiksaan SPM. Kita doakanlah sama-sama buat mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mereka kelancaran, berikan mereka ingatan yang kuat, okay? Untuk mereka tenang, mudah untuk menjawab peperiksaan tersebut insya-Allah. Hasil daripada usaha mereka tu Allah Ta'ala berikan apa yang diusahakan insya-Allah. Mungkin ada kan, kita doalah sama-sama. Kita sebagai mak ayah ni, okay, apa usaha kita lagi kan, kita dah bagi yang terbaik kat mereka, bagi pelajaran kan, kita nasihat pada mereka, kita doa pada mereka. Sebab doa ibu dan ayah ni tak ada hijab. Okay. Dan anak-anak SPM pun, pelajar-pelajar SPM pun, kalau ada yang dalam ni yang mengikuti live ni, setiap hari mohonlah doa kepada ibu dan ayah kita. InsyaAllah, mudah-mudahan asbab daripada itu Allah Ta'ala berikan ketenangan insyaAllah. Boleh? Baik. Dah share, terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah. Terima kasih juga sahabat-sahabat Al-Quran yang sudi berkongsi rezeki pada pagi ini. Okay, yang share stars, alhamdulillah, semoga dilimpahkan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh ibu-ibu dan ayah-ayah semua. Kadang-kadang dengan kita share star ni, kita tak tahu kan apa niat kita, Allah Ta'ala bagilah rezeki. Okay, insyaAllah. Baik, tanpa buang masa lagi ibu-ibu ayah, jom sama-sama kita mulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Okay, bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, ibu-ibu ayah, jom sama-sama kita baca doa semasa belajar. Okey. Doa dia agak lain sedikit. Tapi kita nak biasakan ibu-ibu ayah yang duduk di dalam live ni, kita baca doa ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. Warzuqna fahman nabiyyin. وإلهام الملائكة المقربين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepada kami kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. InsyaAllah. Mudah-mudahan lah. Baik. Ibu-ibu ayah boleh buka muka surat 132. Okey, muka surat 132. Surah Al-An'am, tuan-tuan mubat, insya-Allah. Surah Al-An'am. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. Adik makan apa, dik? Vitamin lah. Tak? Nak? Makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah. Qul innallaha qadirun ala
ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Okay, ayat 38. وما من دابة في الأرض di sini في الأرض. Sikit lagi. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. Okay. فرطنا ta sukun, iaitu lantunan yang ringan. Dia ada lantun ta tu ada, tapi dia ringan sangat. Farratna. Okey, sekali lagi. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kenapa? Jangan nangis ni. Umi, tengok dia Umi, jangan nangis. ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Kenapa? Atuk kat belakang. Atuk kat belakang saya. Atuk. Pi. Atuk nenek kat belakang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين أو أتتكم
الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. Okay, mesti sini. Berapa harakat ni kalau kita nak berhenti ibu-ibu ayah? Berapa harakat? Kita ambil 6 harakat. Insya. Tapi kalau sambung 4 atau 5 harakat lah nah. Okey, tarik nafas, tegak-tegak badan ibu-ibu ayah. Tolong tegak badan bila kita baca Quran ni. Sebab apa? Kita nak kalau boleh pernafasan kita mengalir daripada perut kita ke hidung. Kita nak tarik nafas kita daripada hidung tu tak ada sekat-sekat. Kan? Kalau kita duduk melengkung sedikit, tarik nafas takut tak sampai. Duduk tegak-tegak sikit, tarik nafas panjang-panjang. Okey. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. نفس. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تضرعوا bukan tado. Jangan tado. Tado jadi dal. Tuan-tuan membuat ibu-ibu ayah. Bukan tado. 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 Ujung lidah bagi dekat gusi gigi atas. Ta. Sebutan yang nipis. Dan bo. Sisi lidah. Lidah kita jadi macam mana tau? Tado. Ni. Tengok. Saya nak ibu-ibu ayah rasa sendiri. Buat sendiri. Okay. Ta. Sentuhkan hujung lidah ni. Hujung lidah kita ni. Kena kat gusi gigi atas. Ta. Lepas tu. Bo. Bot. Sisi lidah ibu-ibu ayah. Okey, dia sisi lidah. Kalau sisi lidah macam mana? Sengit sikit lidah kita tu. Kanan ke kiri ke. Tengok nak sentuh kat gigi geraham mana. Kalau kanan, semua kena kanan. Jadi, tado. Ta tebal, do. Ta nipis, do tebal. Lepas tu masuk roh sabdu, tebal. Sebab apa roh sabdu baris atas tebal? Sebab dia berbaris atas.
Bukan sebab sifat dia. Tak. Dia tebal sebab baris dia. Okey. Tulis dekat ruangan komen. Ra tebal sebab baris. Bukan sebab sifat dia. Kan? Ada kalau ra sifat isti'la? Tak ada. Ra dia sifat dia istifal saja, nipis. Itu asal dia. Cuma dia special bila mana dia berbaris, ibu-ibu ayah. Baris atas, baris depan, bacaan dia tebal. Rullah, rallah, tebal. Ra, ru. Bila mana baris bawah, maka ra tu bunyi dia nipis. Sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakin qasat قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فإذا هم مبلسون Alhamdulillah. Buka muka surat 133 ibu ayah, insya-Allah. Okey, 743 mata mandang, alhamdulillah. Okey, ibu ayah lagi 200 lagi. 200 lagi 160. Okey, 160 lagi ibu ayah, insya-Allah. Sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وختم على قلوبكم من إله غير الله
ya'tikum bih. Ni nak baca baris apa ibu-ibu ayah? Nak baca baris apa ni? Nak baca baris apa ni? Okey. Mari sini. Saya nak share something. Nak share, kita nak tahu macam mana Hamzah wasal ni nak baca baris apa. Okey. Saya ambil masa sikit ibu-ibu ayah. Lama dah saya tak buat sesi sharing. Okey. Mari sini. Standby buku nota. Saya nak sharing dengan ibu-ibu ayah. Tengok sini. Okey. Tengok sini ibu-ibu ayah. Harap dapat manfaat ke semua orang. Alhamdulillah. Okey. Baik. Bila mana kita nak tengok. Ni panggil apa? Nama dia adalah Hamzah wasal. Okey. Tolong tengok ibu-ibu ayah. Okey, semua cakap baris depan. Sebab apa baris depan? Tulis. Alif atas dia ada sod kecil ni, nama dia apa? Hamzah wasal. Kenapa panggil Hamzah wasal? Sebab asalnya tempat sod ni adalah huruf Hamzah. Tapi digantikan dengan sod sebab apa? Okey, fungsi Hamzah wasal. Okey. Okey. Fungsi Hamzah wasal. Okey. Apa fungsi Hamzah wasal? Yang pertama, kena tahu dulu fungsi Hamzah wasal apa dia. Okey. Ketika mana Hamzah wasal ni kita nak guna fungsi dia? Ketika mula bacaan. Hamzah wasal ni dia ada fungsi dia ketika mula bacaan. Okey, ketika mula bacaan. Macam tadilah. Unzur. Kan? Tapi kalau duduk di tengah, abaikan. Okey? Contoh lah. Rabbil. Kan dalam suratul Fatihah kan kita selalu baca. Nampak? Bila kita baca Rabbil alamin, betul? Ni. Ada fungsi tak Hamzah wasal kalau duduk di tengah ayat? Tak ada fungsi. Kalau saya buanglah Hamzah wasal, bunyi sama tak ibu-ibu ayah? Bunyi sama tak bacaan dia? Rabbil alamin. Kalau saya buang Hamzah wasal, bunyi sama tak? Sama aja. Anggapkan Hamzah wasal tu tak ada. Sebab tu dalam Quran yang kita beli ni, Quran Multazam ke, Quran Haramain ke, Quran Al-Andalus ke, cuba tengok Hamzah wasal dia letak warna apa? Warna kelabu. Warna kelabu ni kita kena abaikan. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, Hamzah wasal ni dia akan mula di awal ayat. Okey. Hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal kalau duduk di awal ayat, contoh dalam surah Fatihah, automatik dia baca baris apa? Dia baca baris atas. Hamzah tu tak ada. Jadi kita anggapkan dia ada dari segi bacaan kita. Yang ada dalam Al-Quran macam ni. Yang bacaan kita macam ni. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua.
Kalau hamzah wasal. Sebab apa? Sebab hamzah wasal dia bertemu dengan huruf lam. Dia bertemu dengan huruf lam. Baca baris A atas. Okey? Baca baris A atas. Okey. Kalau hamzah wasal, ibu-ibu ayah. Okey, jangan saya padam dulu. Okey. Macam tadi. Kan? Yang ni kita nak baca baris apa? Okey. Kita nak tentukan dulu baca baris apa ni. Okey, yang pertama ibu-ibu ayah. Tengok sini. Okey, untuk level 1, level 2 kita tengok. Bila mana hamzah wasal bertemu dengan selain pada huruf lam, kena buat apa? Tengok huruf ketiga. Okey. Tengok huruf ketiga. Yang mana? Yang ni. Nak tengok apa? Tengok dia baris apa. Okey. Ini mata lah. Okey, tengok huruf ketiga. Syarat dia apa? Nak tengok huruf ketiga. Syarat dia kalau hamzah wasal bertemu selain pada huruf lam. Tu syarat dia. Hamzah wasal kalau bertemu selain pada huruf lam, ibu-ibu ayah, maka dia akan tengok huruf ketiga dulu. Dia tak terus letak baris depan. Dia ada step by step dia. Tengok huruf ketiga dulu. Okey, huruf ketiga ni nak tengok huruf ke nak tengok baris? Tengok baris tu saya bulat tu. Okey. Kalau lah huruf ketiga di baris depan, automatik bacaan dia baris depan. Okey, automatik bacaan dia baris depan. Jadi bacaan dia unzuru. Macam tu. Kan? Satu lagi. Okey. Okey. Okey, yang ni. Ihdina. Kan dalam surah Al-Fatihah kan? Ihdina. Sama juga situasi dia. Hamzah wasal bertemu selain pada huruf lam, kena buat apa? Tengok huruf ketiga dia. Tengok huruf ketiga. Huruf ketiga dia huruf apa? Dal. Jadi kita nak tengok apa? Baris dia. Kalau huruf ketiga dia baris bawah, automatik bacaan dia kat sini baris atas. Baris bawah. Sorry. Bacaan dia baris bawah. Sebab tu kita baca ihdina. Tu sekadar saya nak penjelasan dekat ibu-ibu ayah lah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Kalau huruf kedua tu sabdu, kita nak tengok huruf yang kedua ke atau ketiga? Tengok huruf ketiga. Dia tak boleh ada sabdu kat sini. Dia takkan ada. Okey. Dia akan letak bacaan mati kan, ataupun dia kosong, dia tak ada baris. Dia mesti tengok huruf ketiga. Huruf pertama yang mana? Huruf pertama ni hamzah wasal. Huruf kedua huruf ha. Huruf ketiga huruf dal. Tu pengiraan huruf tu. Mula-mula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal huruf yang pertama, ha huruf yang kedua, dal huruf yang ketiga. Okey, dah tengok huruf ketiga, huruf dal. Kita nak tengok huruf ke? Tak, kita nak tengok dal ni baris apa? Baris dia tu yang menentukan hamzah wasal tu baris apa. Itu saja. Okey. Macam tu.
Pasal sabdu ada 2 huruf. Betul, betul. Tapi dia tak akan ada sabdu kat situ. Sabdu, ibu-ibu kena faham tau. Okey, contoh. Okey, saya tunjuk explain lah. Contoh. Macam ni. Okey. Kita bukan nak kena pecahkan sabdu tu. Tak. Tengok kat sini je lah. Contoh. Ini tak ada kaitan. Cuma saya nak kata, kalau bertemu dengan sabdu macam ni, adakah kita nak kena pecah sabdu dulu? Tak perlu. Tengok huruf ketiga dia selepas tu. Tak perlulah kita nak kena pecah lam tu, lam sukun ke. Tak perlu. Tengok huruf ketiga selepas dia je. Macam tu. Kalau huruf kedua, kalau contoh huruf tu besar sabdu, jenuh lah kita nak kena pecah pula ibu-ibu ayah. Tak perlu. Okey, contoh lah, tapi tak ada pun dalam Al-Quran, tak ada kita jumpa macam ni. Okey. Jelas tak? Ni saja saya nak sharing, bagi kita refresh balik hukum-hukum tajwid ni. Okey, baik, sambung. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, jadi bacaannya unzur. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Ya baris atas ya, bukan yo. Yos salah. Yes. Jelaskan ya. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Qul ara'aytakum in atakum azabullahi baghtatan aw jahrah. Jika huruf ketiga sabdu atas, okey, dia macam ni. Tengok balik kalimah Allah. Okey, tengok balik. Ada yang keliru ni. Okey, saya bantu. Jangan risau. Okey. Ibu-ibu ayah, tolong dengar betul-betul. Okey. Tengok kalimah Allah. Saya nak bagi kalimah Allah je. Okey. Okey, tengok kalimah Allah. Tengok. Apa yang kita nak kena tengok sebenarnya? Faham betul-betul ibu-ibu ayah. Okey, kalimah Allah, kalau kita nak mula dia, macam ni lah, senang. Macam ni. Saya buka surah Al-Ikhlas. Senang. Tak apa, saya tunjuk dulu surah Al-Ikhlas. Okey. Surah Al-Ikhlas. Okey, tengok sini. Nampak tak? Ayat kedua, dia mula dengan hamzah wasal. Okey, kita tak tahu nak baca baris apa ni. Tapi selalunya kita dengar orang baca Allahus Samad, yang bermaksud dia baca baris atas. Kenapa baca baris atas? Sebab hamzah wasal bertemu huruf lam. Okey, itu je. Okey. Itu saja. Hamzah wasal bertemu dengan huruf lam. Sebab hamzah wasal dengan lam senang. Okey. Tengok pula surah ni. Okey. Tak boleh, Ni sama. Jap. Allazi sama, jap. Okey. Contoh. Tengok sini. Surah Iqra saya tunjuk. Okey, tengok sini. Contoh. Okey. Anggapkan huruf ketiga dia tu. Baris sabdu. Ada tanda sabdu baris atas. Saya nak tanyalah ibu-ibu ayah. Okey. Contoh nak ni, bayangkan ra ni ada sabdu baris atas. Okey, saya nak ibu-ibu ayah bayangkan. Kita nak baca baris apa kat sini?
Nak baca baris atas ke baris bawah? Tetap baris bawah. Betul tak? Sebab apa? Sebab hamzah wasal bertemu selain pada huruf lam. Betul? Okey, kalau bertemu pada huruf lam, kena tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga yang kita nak tengok sekarang, nak tengok apa sebenarnya? Nak tengok huruf ke nak tengok baris? Huruf ketiga tu kita nak tengok huruf ke kita nak tengok baris? Tengok baris. Sabdu tu baris ke? Sabdu tu baris ke ibu-ibu ayah? Sabdu bukan baris. Sabdu is tanda. Jadi sekarang kita bukan nak tengok tanda tu, kita nak tengok baris tu. Kita nak tengok baris dia tu baris apa? Bukan kita nak tengok tanda apa roh ni. Bukan. Kalau ibu-ibu ayah faham betul-betul huruf ketiga ni, kita nak tengok baris. Bukan nak tengok tanda, bukan nak tengok huruf apa. Okey. Sabdu tu baris ke? Tak. Kalau tak, dia tak akan berlaku. Dia tak akan tengok yang tu. Tapi, terus terang saya cakap, saya tak pernah jumpa lagi lah. Bila bertemu macam ni, huruf ketiga dia bertanda sabdu. Kalau ada ibu-ibu ya, tolong mesej saya. Beritahu kat saya dekat mana. Kadang-kadang saya ni terlepas pandang. Saya tak perasan kadang-kadang. Okey. Kalau ada pun macam ni. Kalau ada pun macam ni ibu-ibu ayah. Macam ni. Tak ada juga. Ada. Banyak huruf kedua saja. Banyak huruf kedua dia saja yang bertanda mati. Macam ni contohlah. Jadi kita tahu dah dia baca baris atas. Okey. Jadi yang kita nak tengok baris ke? Tanda ke? Tak. Kita nak tengok baris saja. Itu je ibu-ibu ayah. Okey. Bukan nak tengok sabdu tu tak perlu. Kalau tengok sabdu tu jenuh kita. Tapi kalau ibu-ibu ada contoh, beritahu kat saya. Okey? Kan sekejap tengah-tengah duk baca nampak ke, beritahu kat saya. Sekejap saya buka, saya share dengan kawan-kawan kita yang lain. Biar sahabat-sahabat kita yang duduk dalam live ni pun tahu macam mana nak baca dia. Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okay, ayat terakhir kita berhenti dekat ayat 49. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai sesi bacaan Quran kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
sedikit sebanyak yang saya share tadi tu, sama-sama kita dapat manfaatkan insya-Allah. Okey. Kalau ada soalan yang, kalau ada contoh perkataan yang ibu-ibu ayah tadi jumpa sabdu huruf ketiga tu, beritahu kat saya. Perkataan yang macam mana? Perkataan yang macam mana? Baru kita boleh tentukan baris. Boleh? Baik. InsyaAllah, terima kasih semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Ya. Orange. Okey, terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang share, terima kasih yang buat tajaan stars. Alhamdulillah, semoga dilimpahkan rezeki anda selalu. Assalamualaikum.